Okey, kalau anda nak kita nak hindarkan daripada berlakunya kesulitan dalam hidup anda, kesusahan dalam hidup anda, apa lagi? Ada halangan, hambatan atau rintangan yang boleh menyebabkan anda nak grow payah. Nak grow dalam bisnes payah, nak grow dalam kehidupan anda, dalam kerjaya anda pun payah nak grow, maka anda kena amal amalan ni setiap hari sebanyak 70 kali. Apa amalan datang semua? Iaitu astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara sebanyak 70 kali setiap hari. Kalau boleh. Tapi kalau paling bagus sekali, tentang afdal sekali ialah ulama beritahu, anda baca 70 kali selepas subuh, 7 kali selepas asar. Itu yang terlebih baik lagi. InsyaAllah kalau anda amalkan, Ustaz tak boleh janji, tapi kalau anda tengok sendiri, anda boleh nampak dengan mata kepala anda sendiri, ramai orang dah amal, dan Ustaz itu pun dah amal, insyaAllah akan nampak perubahan dalam kehidupan anda daripada satu hari ke sehari. InsyaAllah Ustaz yakin anda akan dapat grow dalam bisnes anda atau dalam kehidupan anda. Cuba amalkan. Yang baik, kalau boleh tolong share bersama sahabat, dan juga paling bagus sekali anda ikuti Ustaz. Sentiasa insyaAllah dapat banyak lagi amalan pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.